Piu, hai korang semua, macam biasa saya akan buat konten lagi. Okay, korang semua, adakah korang semua sihat? Saya harap korang semua sihat selalulah. Hari ni saya nak buat konten tapi tak tahu saya nak buat konten apa korang. Macam biasa, setiap kali nak konten tak tahu nak buat konten apa. Oh dah korang siang-siang. Hari ni memang siang korang. Tak payah dikata lagi korang, memang siang. Hari ni memang siang korang, tengok. Siang, memang siang gila-gila korang. Kocak korang. Tak ada apa korang, tak ada apa. Hari ni saya nak healing je korang. Saya nak chill je. Kocak korang. Dah lah korang. Cukup sini je lah korang. Kalau korang, saya rasa sampai di sini saja video saya. Belum lagi korang, belum habis. Serabut. Nampak tak korang? Nampak tak? Nampak tak? Selipar ni korang Kenapa dengan selipar tu? Kenapa dengan selipar tu bang? Okey korang, kenapa dengan selipar? Selipar ni merajuk dengan saya korang. Dia merajuk. Dah kenapa selipar tu korang? Belum sempat nak ajak berbicara korang. Nak ajak bual tapi dia dah ke situ. Dia merajuk apa? Dia merajuk pasal apa? Korang pergi pujuk selipar tu korang. Saya tak pujuk, malas apa. Okey lah korang, saya pujuk lah. Saya pujuk. Di sana lah. Di sana. Dia tak nak korang. Dia tak nak dipujuk. Saya dah pujuk dia korang. Tengok saya pujuk lagi korang. Saya pergi pujuk balik. Saya dah pujuk. Saya pujuk, dia malah makin jauh. Ada apa dekat saya ni korang? Dia malah makin jauh. Sekejap korang. Kocak selipar ni. Macam mana nak pujuk dia? Dah lah dia merajuk. Janganlah merajuk selipar. Jangan tinggalkan aku selipar. Kalau dia merajuk dah lah korang. Sekejap lah korang, saya nak pujuk lagi korang supaya dia tak merajuk lagi. Ni dah macam drama tau korang. Selipar tu merajuk pula. Bisin korang, bisin. Kau merajuk dengan aku ke selipar? Dia merajuk korang. Betul, kau merajuk. Selipar. Dah. Pergi jauh lah selipar. Pergi jauh lah. Pergilah merajuk.
Saya tak kisah korang, dia mengajuk, pergilah mengajuk. Biarlah korang mengajuk lah. Dah lah korang, saya nak salah korang, mengajuk jauh sangat. Kocak. Salah korang, saya merajuk jauh sangat. Bukan saya mengajuk korang, tapi selipar yang merajuk sekarang ni. Selipar. Okay, dia angguk korang. Dia panggil, bila dipanggil dia angguk. Tapi bila kita tanya dia, kau mengajuk dengan aku ke? Ya, dia mengajuk korang. Dah, biarlah korang mengajuk, pergilah mengajuk lah. Selipar. Kalau kau mengajuk dengan aku, selipar. Kalau kau mengajuk dengan aku dah tak ada siapa, selipar. Pergi tengok sana lah selipar. Pergi tengok sana. Kalau dah mengajuk, pergi tengok sana. Korang tertanya-tanya, apa sebab selipar ni mengajuk bang? Dah lah korang. Saya baru je ambil selipar ni. Tiba-tiba dia toleh kat sana, macam mengajuk. Kan dia mengajuk. Dah lah tu selipar. Selipar. Dah lah selipar. Jangan drama lah selipar. Diajak peluk tak nak korang. Diajak peluk tak nak. Dia malah toleh ke bawah. Dah macam mana tu korang? Kan peluk ni kan sebagai untuk menghilangkan merajuk tu korang lah. Betul tak? Dah lah selipar. Ni aku pujuk kau balik. Kau okey tak selipar? Okey korang, ni cara dia tak nak merajuk balik. Kau merajuk tak? Okey, dia takut korang. Dia takut dengan besi ni. Okey, dia takut saya sibat dia ni. Dia takut kena sibat. Kau merajuk tak? Okey, dia tak merajuk Dia dah geleng kepala, tak merajuk. So, boleh berbaik tak? Selipar. Okey lah korang, saya rasa sampai di sini dululah video daripada saya. Biarlah selipar tu mengajuk, pergilah mengajuk. Pergi sana lah, pergi mampus lah. Kocak. Okey lah korang, sampai di sini dululah video daripada saya korang. Jaga diri korang. Jumpa di next video. Bye korang.